Siapa yang ada bersekongkol, yang ada yang tidak bertanggungjawab, yang saya tahu peratusannya sangat kecil, kita akan ambil tindakan tegas. Kontraktor kata ini masalah pekerja Bangla dia. Pekerja Bangla dia salahkan mak dia yang dekat Bangladesh. Macam mana nak selesai masalah? And now I take charge. Seterusnya, kita juga nak melaksanakan apa yang dipanggil reformasi pihak berkuasa tempatan, PBT. Setelah kita laksanakan reformasi di beberapa takbir urus di peringkat bangunan setiausaha kerajaan negeri di Shah Alam, tahun hadapan adalah tahun untuk kita melaksanakan reformasi PBT. Ada 3 R. Bukan religious, race, royalty. 3 R ni. 3 R ni adalah rapid response, realistic solutions, and responsive approach. Kita mahu tindakan yang pantas. Kita mahu tindakan yang boleh dilakukan dengan realistik, bukan hanya di awang-awangan. Dan kita juga melalui pelaksanaan yang responsif atau pelaksanaan yang bertanggungjawab. Dan insya-Allah 3 perkara ini akan diberikan tumpuan, sama ada aduan rakyat, pungutan sampah, jalan berlubang dan rosak. Dan ini bukan pemantauan secara dashboard. Saya minta Datuk Ng Swee Lim, kalau boleh saya juga, setiausaha kerajaan negeri, kita akan datang melihat pelaksanaan di PBT 3 perkara ini, di samping menguraikan ataupun menghilangkan apa yang dipanggil kepada tanggapan-tanggapan negatif berkenaan dengan PBT. Kadang-kadang saya kesian juga dengan Datuk-Datuk Bandar YDP. Selalu kalau dikutuk, pihak majlis. Selalu kalau kita anggap melakukan tindakan yang tidak wajar, pihak majlis. Kadang-kadang ia dilakukan oleh pihak lain. Kadang-kadang mereka telah lakukan. Sebab itu reformasi ini penting, bukan hanya untuk memastikan rakyat berpuas hati, tetapi dalam masa yang sama, saya minta kita bekerjasama untuk menjaga maruah dan kredibiliti majlis-majlis tempatan yang bekerja dengan baik. Kita telah mengumumkan beberapa perubahan tentang pencukaian sebagai contoh. Rakyat memohon respon yang lebih pantas. Rakyat meminta perkhidmatan yang lebih baik. Sebab itu, ada beberapa perkara yang saya telah minta pejabat tanah dan juga YDP pihak berkuasa tempatan. Antara perkara-perkara yang sedia untuk saya turun sendiri ialah memastikan masalah kebersihan, bukan lagi masalah jalan longkang saja. Antara tumpuan-tumpuan ini, kita akan pastikan tidak ada lagi kawasan pembuangan sampah haram di negeri Selangor. Saya akan bentras habis-habisan, saya akan turun bersama dengan pihak berkuasa tempatan, bersama dengan semua pihak. Kerana bulan 3 ini, our waste to energy akan siap. Kita juga ada di kawasan Bukit Tara, kawasan untuk pembuangan sampah ataupun landfill. Dan sebab itu, kita akan bentras dan minta kerjasama. Siapa yang ada bersekongkol, yang ada yang tidak bertanggungjawab, yang saya tahu peratusannya sangat kecil, kita akan ambil tindakan tegas supaya negeri Selangor bebas daripada kawasan pembuangan sampah haram yang memberikan impak buruk kepada kualiti dan kehidupan masyarakat dan rakyat di dalam negeri Selangor. Bab-bab lain insya-Allah kita akan minta pertegaskan. Di sini saya minta kerjasama erat pasukan pengutipan daripada KDB Waste dan pihak berkuasa tempatan. Pastikan ada maklumat, pastikan ada hubungan yang baik supaya kita boleh bertindak bersama-sama. Kita tak boleh lagi hanya pass the button. Ada masalah kutipan di sini, ini masalah KDB. KDB kata ini masalah kontraktor. Kontraktor kata ini masalah pekerja Bangla dia. Pekerja Bangla dia salahkan mak dia yang dekat Bangladesh. Macam mana nak selesai masalah? Tak boleh. Ini adalah masalah kita bersama. Baik PBT, baik KDEB, baik pekerja. And now I take charge. Saya akan ambil urusan ini untuk pastikan negeri ini bertambah bersih dan pastikan negeri ini bertambah baik secara keseluruhan. InsyaAllah kita akan cuba pastikan semua bertindak dengan satu pasukan. Kita akan cuba tangani, kita akan cuba hapuskan kerana kita kena deliver
sesuatu yang lebih baik kepada rakyat dan masyarakat.